Ada orang tanya saya, antara simpan emas dan juga simpan duit, mana lagi penting? Kalau saya cakap dengan tuan-puan hari ni, benda penting yang tuan-puan patut buat adalah simpan duit sebagai dana kecemasan. Ini bukan saya cakap tuan-puan, ini adalah kata-kata guru mas saya. Apa-apa dah hidup kita tuan-puan, sebenarnya bila tuan-puan dapat pendapatan, benda pertama yang patut tuan-puan buat bukanlah pergi cari kereta mewah, bukanlah pergi cari rumah besar, tapi ada simpanan dana kecemasan sekitar 3 ke 6 bulan pendapatan. Kalau contoh tuan-puan gaji RM3,000, sepatutnya tuan-puan kena ada RM9,000 ke RM18,000 dalam bentuk duit tunai. Duit tunai tu nak simpan dekat mana? Takkan simpan dekat bank je. Better tuan-puan simpankan dekat dalam ASB, tabung haji ataupun mana-mana fixed deposit yang lain yang menghasilkan dividen setiap tahun. Okey, dana kecemasan tuan-puan, dia bukan macam tuan-puan boleh pakai sewenang-wenangnya. Bukan tempat untuk tuan-puan bayar rotex ataupun bayar yuran sekolah ataupun untuk tuan-puan belanja untuk raya. Tak tuan-puan. Dana kecemasan ni adalah sebab tuan-puan mungkin kereta rosak, motor hilang, tayar bocor, anak jatuh sakit, tuan-puan tiba-tiba kena balik kampung, perlukan duit segera, maka dana kecemasan itulah yang tuan-puan boleh guna. Tapi Dr. Fatin, saya memang tak boleh simpan duit. Simpan duit dalam bank je terpakai. Simpan dalam ASB pun terkeluarkan balik, terbelanja balik. Maka better lah tuan-puan simpan dana kecemasan tuan-puan dalam bentuk emas seperti 1 dinar macam ni ataupun 5 gram macam ni. Di mana tuan-puan, kalau tuan-puan bergaji RM3,000, sepatutnya tuan-puan kena ada 3 keping 1 dinar macam ni dan juga 3 keping 5 gram macam ni. Ia jauh lebih baik sebenarnya. Apa? At least lah kalau apa-apa terjadi pada tuan-puan ketika tuan-puan susah, inilah sebagai simpanan backup tuan-puan yang akan bantu tuan-puan. Emas ni tuan-puan, kalau tuan-puan nak guna duit, mudah je. Tuan-puan boleh pergi pajak ataupun jual je emas ni. Maka seronok tak dapat ilmu baru ni? Kalau tuan-puan nak tahu ilmu lagi banyak, boleh tanya apa saja dalam ruangan komen untuk saya jawab satu persatu segala soalan tuan-puan dan saya akan kongsikan lebih banyak lagi info-info ilmu emas puan. Kalau tuan-puan berminat nak simpan emas di Public Gold, maka boleh rujuk pin video saya ataupun isi borang site kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan simpan emas sampai kaya.